Okey geng, Assalamualaikum. Alhamdulillah Alright, selamat pagi. Hari ni kita masuk sebiji Pro 2 Kenari 1.0 tahun 2005 auto. Jom kita tengok keadaan sekeliling kereta ni. Alright, untuk kereta ni bahagian depan dia dah pakai bumper L9 lah. Okey, bumper L9. So untuk overall kereta ni body dia aku just touch up dan polishing lah. Alright. So untuk sport rim, rim standard lah, rim standard Kenari. Kereta ni juga bahagian tepi dia ada side skirt. Lepas tu ada lining untuk aerosport lah. Untuk suspension dia cantik, cun, tak ada masalah. Engine, aircon, gearbox semua okey. Aircon sejuk Untuk bahagian belakang dia dah pakai bumper Kenari lah, aerosport. Okey, kereta ni cantik kemas. Sesuai lah untuk mana-mana suri rumah yang nak hantar anak pergi sekolah, kereta bajet ataupun kereta bawa pergi basahan, pergi pasar. Okey, jom kita tengok keadaan dalam kereta ni. Alright, set mirror dia pun dah chrome set mirror chrome. Okey, dalam dia pun masih kemas, tak ada masalah. Untuk door trim dia pun masih kemas, aerosport. Dashboard dia. Okey, gear dah kat tengkuk Dia kat tengkuk sebab dia dah pakai seat L9. Tapi seat L9 ni dah balut dah. Jom kita tengok keadaan belakang dia. Keadaan belakang pun masih cantik dan kemas lah, tak ada masalah. Okey,